Bro, nak tanya nikotin patch tu function ke tak? Macam nikotin patch ni, dia ada nikotin juga tau. Lepas tu benda ni dia datang dari industri rokok juga. Mula-mula diorang create lah problem tu. Macam rokok tu problem dia lah. So kalau orang dah ketagih, orang nak berhenti pun susah. Lepas tu diorang create pula solution tu, macam nikotin patch tu kan, yang orang guna untuk berhenti rokok tu. Tak juga sebenarnya. Sebab nikotin patch tu kan ada nikotin. So kalau kau guna benda tu, sama je. Otak kau masih bergantung juga pada nikotin tu. Lepas tu korang tak tahan craving, lepas tu korang isap rokok balik lah. Kalau kau pernah dengar ada satu istilah tu, nama dia rat race tau. So kalau macam rat race ni, dia bukan pasal hutang je. Macam nikotin ni pun sama juga. Dia mula-mula kau beli lah rokok tu kan, lepas tu kau beli nikotin patch tu untuk berhenti. Tapi tak boleh juga. Sebab nikotin patch tu kan ada nikotin. Lalas kau ulang balik lah cycle yang sama. So masalah sebenar dia bukan yang rokok tu. Masalah sebenar dia ketagihan dalam otak korang tu. Tapi kalau kau susah nak berhenti rokok, lepas tu kau serius kan nak berhenti kan, aku ada buat ebook ni, seni berhenti merokok ni. Ni tak adalah aku nak jual ke apa. Cumanya dalam ebook ni kau boleh belajar lah macam mana craving tu terbentuk. Lepas tu otak korang yang asyik nikotin tu sebab apa. Lepas tu cara handle ketagihan tu adalah step by step yang kau kena follow. Lepas tu ada banyak lagi lah benda aku letak kat dalam tu. Kau boleh slow-slow lah ikut. Tapi kalau kau serius, kau punya willing tu ada kan, InsyaAllah boleh berhenti. Harga asal dia RM79. Tapi kalau kau masukkan kupon ni, promo 20 ni, dia jadi RM59 je. Ini untuk 20 orang je tau. Kalau kat bawah ni ada link, kau tekan je, ataupun kau pergi dekat akunnya bio je.